Macam mana dia nak guna duit ini? Hari ni kita nak bercakap sikit berkenaan dengan kes YB Syed Saddiq. Pertama sekali, korang kena faham, kes YB Syed Saddiq ni adalah di peringkat rayuan. Dia bukan lagi di peringkat perbicaraan untuk cari kesalahan tersebut. Tetapi, perkara ini telah dibicarakan di Mahkamah Tinggi dan kemudiannya telah dirayu kepada peringkat Mahkamah Rayuan oleh pihak Syed Saddiq dan kemudiannya di peringkat Mahkamah Persekutuan telah dirayu oleh pihak pendakwaan. Okay? So, asas kepada rayuan pihak pendakwaan dikatakan bahawasanya Mahkamah Rayuan apabila dia mendapati si Syed Saddiq ini tidak bersalah bagi keempat-empat pertuduhan yang telah dibuat sebelum ini merupakan satu keputusan yang terkilap dan bahawasanya Mahkamah Persekutuan harus memperbaiki keputusan tersebut dan mendapati si YB Syed Saddiq ini bersalah bagi keempat-empat pertuduhan. Okey? So bagi melawan permohonan rayuan daripada pihak pendakwaan, apa yang berlaku, telah berlakulah hujah daripada Syed Saddiq sendiri dan juga tim-tim lawyer dia yang katakan bahawasanya Mahkamah Rayuan telah membuat keputusan yang baik apabila ke Mahkamah Rayuan melepas dan membebaskan YB Syed Saddiq daripada pertuduhan, dan Mahkamah Persekutuan dalam membenarkan dalam menolak permohonan daripada pihak pendakwaan untuk menyabitkan kesalahan kepada YB Syed Saddiq. Mereka memberi alasan kenapa sebenarnya Mahkamah Rayuan telah memberi keputusan yang betul. Pertama sekali adalah berkenaan dengan kes pecah amanah. Okey, itu adalah pertuduhan pertama yang dihadapkan kepada YB Syed Saddiq di dalam mahkamah, iaitu ada duit 1 juta yang dipindahkan daripada Parti Politik Bersatu kepada PW13 sebagai bendahari untuk didistribute kepada beberapa orang yang lain. Okey, dan benda ini sebenarnya dikatakan diarahkan untuk berlaku daripada YB Syed Saddiq sendiri, tetapi setelah penelitian dibuat kepada kesemua keterangan, mahkamah berpendapat bahawasanya pertama sekali duit-duit yang telah dipindahkan daripada Bersatu kepada orang-orang yang terlibat dalam transaksi ini adalah duit untuk urusan-urusan kerja parti. Maknanya memang orang gunakan duit itu untuk kempen, untuk beli kelengkapan untuk ahli-ahli parti, untuk orang-orang yang bernaung di bawah parti. Okey, dan lagi bestnya mahkamah berpendapat juga bahawasanya selepas duit 1 juta itu dikeluarkan dan perbelanjaan telah dibuat, setelah dikira semula perbelanjaan yang dibelanjakan oleh semua orang ini tak amount kepada RM500,000. Dan benda ni penting sebab apa? Sebab mahkamah katakan bahawasanya dalam perlembagaan Bersatu sendiri dia melarang untuk bendahari membelanjakan duit lebih daripada RM500,000 tanpa mendapat kebenaran daripada ahli majlis tertinggi. Tapi dalam keadaan ini, apa yang telah dibelanjakan oleh bendahari adalah kurang daripada RM500,000, maka kebenaran daripada pihak-pihak yang sepatutnya diminta di bawah perlembagaan Bersatu tidak diperlukan dalam keadaan ini mengikut tafsiran daripada perlembagaan Bersatu sendiri. Itu untuk pertuduhan yang pertama. Okey, dan untuk pertuduhan yang kedua adalah berkenaan dengan menyalahgunakan harta benda. Apa yang berlaku dalam kes ni adalah berkenaan dengan duit RM120,000. Okey, so apa yang berlaku dalam kes dalam benda ni dia penting untuk korang faham. Sebab apa? Sebab YB Syed Saddiq ni dia banyak buat political campaign dia menggunakan duit dia sendiri pada awalnya. Okey, so kalau kau baca keterangan daripada YB Syed Saddiq sendiri dan juga argument daripada lawyer dia, mereka mengatakan bahawasanya sebelum duit RM120,000 tu dipindahkan daripada Amanah Bumi Bersatu Enterprise, kau kena faham Amanah Bumi Bersatu Enterprise ni adalah milik PW13, iaitu kawan Syed Saddiq, tidak ada kena-mengena langsung dengan Parti Politik Bersatu. Maknanya this is an independent company. So hujah daripada tim YB Syed Saddiq adalah bahawasanya semasa nak develop diri dia sebagai politician, semasa nak mendapat sokongan daripada orang-orang muar, dia kena spend for his campaign. Okey, semasa dia spend for his campaign, dia spend lebih kurang RM170,000 daripada duit dia sendiri dan juga daripada duit sponsor orang lain yang dia dapat kumpul untuk dia anjurkan beberapa political campaign untuk diri dia. Daripada kempen-kempen ni, dia cuba untuk mencari dana politik juga dengan meminta sumbangan daripada orang ramai. So orang ramai pun dengar dia punya permintaan dan kemudiannya orang ramai pun sumbanglah kepada dia punya cause. So duit-duit sumbangan ni dimasukkan ke dalam Amanah Bumi Bersatu Enterprise punya Maybank account, di mana Maybank account company ni diakses oleh PW13 setiap masa. Sebab apa? TAC code yang kau nak pindahkan duit semua akan diberi kepada penama PW13. Tapi pada setiap masa
YB Syed Saddiq memang ada username and password to the account, cuma dia tak ada kuasa untuk buat apa-apa approval sahaja sebab dia tak ada kuasa untuk dapatkan TAC tu, okay? So bila duit 120,000 ni dikumpul apa semua, disebabkan YB Syed Saddiq tak ada tempat untuk nak letakkan duit-duit sumbangan daripada orang ramai dekat Muar ni, dia minta lah duit tu diletakkan sementara dekat dalam ABBE, Amanah Bumi Bersatu Enterprise tadi, okay? So bila duit tu dah letak, selepas selesai semua acara apa semua, memandangkan dia dah belanjakan duit dia sendiri RM170,000, dia minta lah semua collection yang dia dah dapat daripada sumbangan-sumbangan orang-orang ramai ni untuk dia top up semula perbelanjaan yang dah guna daripada duit sendiri untuk political campaign tersebut. So mahkamah bersetuju dengan keterangan ni, dan mahkamah katakan bahawasanya pada setiap masa Amanah Bumi Bersatu Enterprise gagal untuk buktikan duit RM120,000 tu adalah milik mereka mahupun milik ahli-ahli yang ada di dalam syarikat tersebut, dan pada setiap masa YB Syed Saddiq berjaya buktikan bahawasanya duit itu memang diberi kepada YB Syed Saddiq oleh supporter dia untuk support dia punya political campaign, okay? Macam mana dia nak guna duit ini, itu adalah kepunyaan dia ikut selera dia. Sebab apa? Amanah tu diberikan kepada dia, duit itu adalah duit dia sendiri. So bila dia minta ABBE keluarkan RM120,000 ni, pergi dekat akaun dia dan dia ada masukkan beberapa transaksi ke dalam ASB dia sendiri, ini merupakan hak dia sendiri sebab duit tu adalah duit kepunyaan dia. So bila mahkamah berpendapat bahawasanya pertuduhan kedua tidak berjaya ke atas Syed Saddiq, maka pertuduhan di bawah pertuduhan ketiga dan keempat di bawah Anti Money Laundering Act iaitu AMLA pun tidak berjaya sebab RM50,000 daripada pertuduhan ketiga dan pertuduhan keempat ni datangnya kononnya daripada hasil aktiviti haram yang diterima daripada ABBE, okay? So untuk kes YB Syed Saddiq ni sebenarnya satu kes yang sangat bagus untuk korang baca, untuk korang faham sebenarnya apakah beban pembuktian yang pihak pendakwan ada dalam membuktikan satu kes pecah amanah, dan nombor dua iaitu menyalahgunakan harta benda orang lain untuk diri sendiri. Dan kepada semua orang kat luar sana, sekiranya korang ada soalan daripada video ni, aku minta korang drop komen, dan kalau korang suka video ni jangan lupa like, share and follow aku.